pagi kepada cikgu. Pada pagi ini saya ingin memperkenalkan kerja khusus saya, iaitu tema integrasi dan perpaduan aktiviti kemasyarakatan yang bertajuk kepentingan rumah terbuka sempena sambutan Hari Gawai Dayak dalam memupus semangat integrasi dan perpaduan dalam kejiranan penduduk Tampilari Sriwijaya. Ini teruskan ya. Pengenalan. Rasional kajian bagi tema ini adalah Hari Gawai Dayak merupakan perayaan utama dalam masyarakat Iban di Sarawak. Aktiviti ini disambut dengan berbagai aktiviti yang dapat memupus semangat integrasi dan perpaduan terutamanya di penduduk kawasan Tampila semasa rumah terbuka sempena sambutan Hari Gawai Dayak. Sebutan perayaan kaum seperti Hari Gawai Dayak yang dirayakan oleh masyarakat Dayak di Sarawak merupakan antara platform terbaik untuk merapatkan jurang antara kaum. Objektif kajian mengenal pasti mengkaji jenis aktiviti yang dijalankan semasa rumah terbuka sambutan Hari Gawai Dayak dalam memupus semangat perpaduan dalam kalangan penduduk di Tampila Sriwijaya. Objektif kajian yang kedua adalah mengkaji kepentingan rumah terbuka sempena sambutan Hari Gawai Dayak terhadap semangat integrasi dan perpaduan dalam kalangan penduduk di Tampila Sriwijaya. Persoalan kajian terdapat dua. Yang pertama iaitu apakah jenis aktiviti yang dijalankan semasa rumah terbuka Hari Gawai Dayak dalam memupus semangat perpaduan dalam kalangan penduduk di Tampila, dan apakah kepentingan rumah terbuka sempena Hari Gawai Dayak terhadap semangat perpaduan dan integrasi dalam kalangan penduduk di Tampila Sriwijaya. Lokasi ini metodologi kajian terdapat 7. Yang pertama itu instrumen kajian, persiapan, kaedah bual, soal selidik, reka bentuk kajian, kaedah temu bual. Tak ada nanti buang. Okey. Kaedah kepustakaan, penganalisian data. Sampel kamu? Siapa sampel kamu? Responden yang menjawab orang soal selidik 30 orang tu. Yalah, siapa? Penduduk Penduduk di Tampila. Okey. Soal sidik kamu edarkan pada siapa? Diedarkan kepada penduduk di perumahan Tampila Sriwijaya yang terdapat 15 orang perempuan dan 15 orang lelaki Yang terlibat dalam rumah terbuka Hari Gawai Dayak. Siapa kamu temu bual? Saya menemukan orang yang datang ke rumah terbuka dan penduduk itu sendiri semasa merayakan perayaan sambutan Hari Gawai Dayak. Okey, next speed. Okey. Kata kajian. Lain. Ni, jelaskan kepada saya jenis aktiviti yang paling utama lah semasa sempena sambutan Hari Gawai Dayak. Bagi dapatan kajian ini iaitu objektif pertama iaitu jenis aktiviti yang dijalankan semasa rumah terbuka sempena sambutan Hari Gawai Dayak dalam memupus semangat integrasi dan perpaduan dalam kalangan penduduk di Tampila adalah yang pertama aktiviti bertukar juadah dan memberi hadiah. Responden yang menjawab kurang soal sidik ini adalah seramai 30 orang dan tafsirannya adalah tinggi. Yang kedua adalah aktiviti memasak juadah tradisional beramai-ramai yang dijawab ya adalah seramai 30 orang dan tafsirannya juga adalah tinggi. Aktiviti melawat rumah ke rumah di antara sesama jiran juga terdapat 12 orang yang mengatakan ya dan 18 orang yang mengatakan tidak dengan tafsiran yang agak sedikit rendah. Yang keempat adalah aktiviti permainan tradisional seperti menyumpit, tarik-tarik dan sebagainya adalah 24 yang menjawab ya dan tidak adalah 6 orang mendapat tafsiran yang tinggi. Yang terakhir sekali adalah aktiviti menyanyikan lagu tradisional sebanyak 21 orang yang menjawab ya dan 9 orang yang menjawab tidak dengan tafsiran yang agak sederhana. Dapatan yang paling utama? Dapatan yang paling utama adalah aktiviti bertukar juadah dan memberi hadiah serta aktiviti memasak juadah tradisional beramai-ramai. Okey dah. Okey, bagi dapatan. Aktiviti kedua. Dua. Okey, sama.